Tapi Oh, hari ni ramai peminat Ustaz Hanafiah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, first terima kasih datang kepada podcast kita. Masya Allah. alhamdulillah. Selalu nampak Ustaz dekat TV, dekat TikTok, dekat apa? Dekat televisyen, dekat media. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima Allah. kasih Ustaz lah jemput saya. Allahu Ustaz Akbar. kampung je ni. Allah. Allah Akbar. Tuan-tuan dan puan, hari ini sangat luar biasa sebenarnya. Kita hadir bersama dengan Ustaz Hanafiah. Mungkin Ustaz, untuk permulaan, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kami Ustaz, macam mana perjalanan dakwah Ustaz pada peringkat awal sehingga kan hari ini Ustaz, saya dapat tahu yang Ustaz ada kanser tahap 4 tuan-tuan kan. Dan ramai tuan-tuan, Ustaz dalam ni Ustaz, ramai yang nak tahu bagaimana Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini merupakan tuan-tuan Ustaz podcast saya yang ketiga sebenarnya, dan saya tak sangka ramai orang yang sebut nama Ustaz. Dia kata, tolong panggil Ustaz Hanafiah, panggil Ustaz Hanafiah untuk bersama dengan kita. Insya-Allah tabarakallah, hari ni tuan-tuan saya bawakan apa yang tuan-tuan nak, apa yang tuan-tuan minta, mak ayah abang kakak. Kat sini Ustaz, kita ada hampir ramai orang, okay, yang kebanyakan mereka kanser. Kemudian ada ramai di antara mereka yang tak boleh keluar. Saya buat program ni Ustaz sebab saya tahu ramai yang tak boleh nak pergi masjid, nak pergi madrasah. Jadi diorang tak boleh keluar. Ada yang terbaring, ada yang dekat hospital. Jadi kita buat program ni supaya sampai direct kepada dia Ustaz. Ustaz itulah mungkin sampai 15,000. Silakan Ustaz, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua follower Ustaz lah. Terima kasih Ustaz lah. Saya tumpang-tumpang selawat, tumpang-tumpang istighfar, tumpang-tumpang tasbih. Pada 10 hari kebesaran Allah Ta'ala ni, tidak ada amalan yang lebih besar ganjaran dia melainkan pada hari ini. Nabi memaksudkan 10 hari terawal Zulhijjah. Sehingga dikatakan oleh para ulama, hari 10 awal Zulhijjah ini pahalanya, ya Allah, mengatasi segala-gala pahala. Betul. Kecuali mati syahid. Betul. Sejajar dengan sambungan hadis tadi, sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah pahala pada hari tersebut lebih besar daripada jihad? Maka Rasulullah beritahu, ya. Betul. Kecuali mereka yang mati syahid. Mereka yang pergi berjuang dengan harta dan kemudiannya tidak kembali, maknanya mati syahid. Jadi ringkasnya tuan-tuan, segala selawat yang Ustaz lah sebut, yang kita sebut semua ni, pahalanya lebih besar daripada berjihad di jalan Allah Ta'ala. Segala istighfar, segala tasbih, segala kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, janganlah kita pandang rendah, janganlah kita pandang kecil, dan janganlah kita pernah memandang amalan kecil itu satu amalan yang kita tak tahu mana satu amalan kita yang Allah Ta'ala terima, yang menyebabkan kita terselamat daripada neraka, keluar dari neraka, dan akhirnya masuk ke dalam syurga. Sebab tu kita kena ni. Dan Alhamdulillah Ustaz disahkan kanser pada 31 Januari 2017. Masya Allah. 1 Februari Ustaz dilakukan pembedahan daripada atas dada hingga ke bawah pusat. Dan dikeluarkan kanser tu lebih kurang besar ke tayap ni lah. Besar. Besar daripada perut sini, besar ke tayap. Berat dia lebih kurang 1 kilogram. Masya Allah. Yang lebih malang, Alhamdulillah, Ustaz punya usus terpaksa dipotong 1.4 meter. Kena potong, kena keluarkan. Kena potong. Kena keluar, kena potong. Dia kanser apa mula-mula Ustaz? Mula limfoma, usus dan darah. Allah. Jadi 1.4 meter tu terpaksa dipotong dan kanser merebak sampai ke belakang tengkuk menuju ke otak. Dengan kuasa Allah Ta'ala, bila doktor beritahu Ustaz kanser, saya sebut Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Dalam juta-juta orang dalam dunia ni, kau pilih aku kena kanser. Saya sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ni dia ada satu keindahan. Sebab itu perkataan pertama dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ajar kita dua. Pertama dia sebut Alhamdulillah. Allah ajar cara puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam semua perkara, dalam semua hal. Yang kedua, Allah ajar cara bersyukur. Allah firman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil asyadid. Siapa syukur, Allah tambah nikmat.
Allah. Alhamdulillah Allah tak pernah bohong Ustaz lah. Allah. Allah tak pernah bohong. Yang pembohongnya kita. Kita suka bohong Allah. Tapi Allah tak pernah bohong. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, firman Allah, kalamullah, tidak ada pembohongan. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Ustaz rasa dah. Lepas Ustaz sebut Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Alhamdulillah ya Rahim. Allah Ta'ala bagi nikmat. Nikmat apa Ustaz dapat? Walaupun Ustaz kena kanser, Ustaz sebut Alhamdulillah, nikmat apa Ustaz dapat? Tenang. Allahu Akbar. Siapa tenang, dia menang. Menang. Menang ni bila Allah bersama kita. Walaupun orang tengok kita sakit, bila Allah bersama kita, kita menang lah. Tapi kalau Allah tak pandang wajah kita, Allah tak pandang amalan kita sebab hati kita ada riak, ujub, takabur, maka ketika itu kita kalah. Itu definisi menang lah bagi Ustaz. So tenang. Bila kita tenang, kita selawat, kita istighfar apa semua, kita akan rasa manis dan tenang. Tenang ni dia tak boleh jual dekat pasar raya. Tak terjual ketika kita melancong keluar negara. Tenang ni hanya datang daripada dalam jiwa yang senantiasa berterima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Kalau bukan sebab kanser ni, mungkin Ustaz tak jumpa Ustaz lah. So, Ustaz wallahi, Ustaz rasa jarang Ustaz jumpa orang bergelar Ustaz sehandsome Ustaz lah. Ya Allah, nasib baik anak Ustaz semua dah kahwin. Tidak Ustaz datang Pinang. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa lagi doktor beritahu kanser, Ustaz sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu penerimaannya pula Ustaz terima dengan sebut Alhamdulillah. Cuma Ustaz minta tolong pada doktor jangan beritahu pada family lah. Kalau nak beritahu stage 1. Jangan beritahu stage 4. Masa Ustaz tahu tu dah stage 4 terus? Dah. Masya Allah. Itu dia. So lepas melakukan pembedahan pada 1 Februari daripada atas dada hingga bawah pusat, Ustaz koma 4 hari. 4 hari ni duduk di hospital. Bertebuk lah, tebuk sini macam-macam lah tebuk. Ustaz dah tak ingat lah, tebuk wire, macam-macam wire. Sebab Ustaz tak ingat, cuma gambar yang diambil oleh isteri Ustaz dia ambil, tak tahu mana gambar tu. Lepas tu pengsan, koma. Dalam koma tu isteri semua takut lah, anak-anak semua takut. Tapi yang jadi dia orang jadi tenang, orang ramai datang ziarah. Dan isteri Ustaz cerita dia jadi tenang lagi. Dia kata setiap kali waktu azan Ustaz terjaga tu. Okey, macam tersedar. Tersedar. Lepas tu dia ceritalah Ustaz tayamum atas katil dengan wire penuh ni. Yang paling Ustaz tak tahan masa rawatan tu, mulut Ustaz terangah. Dimasukkan tiub yang panjang macam tandas punya pipe tu. So sini penuh nanah, luka, kering, pecah-pecah, ulcer. Masuk dalam perut ni, keluarkan air warna hijau. Air tu dekat perut Ustaz. Dia keluarkan air warna hijau tu lebih kurang 1 hari 1 baldi. Setiap hari? 1 baldi. Ada hari lebih daripada 2-3 baldi. Ustaz tak tahulah apa benda tu. Ini diceritakan oleh orang. Jadi Ustaz macam tak percaya. Bini Ustaz cerita Ustaz tayamum dan Ustaz solat masa koma. Masa tu Ustaz tak sedar, tapi dia bergerak sendiri Ustaz. Dia gerak sendiri. Tapi ada satu baru-baru ni Ustaz pergi ceramah di Terengganu. Dan di Terengganu ni ada seorang Ustaz beritahu, Syekh, anda datang ziarah Enta. Waktu tu waktu Zuhur. Bayanglah waktu Zuhur tu anda ziarah. Lepas tu Enta gerak-gerakkan tangan macam ni. Macam solat lah. Solat. Enta buat apa masa tu? Tak tahulah Syekh. Ini Enta orang kedua cerita tengok anda solat waktu koma. Itulah.
Itu sebab tu Ustaz cakap yang sihat jangan tinggal solat. Allahu akbar. Solatlah walaupun kita masih ahli maksiat. Solatlah walaupun kita masih jahat. Solatlah walaupun belum sempurna menutup aurat. Kerana solat akan mencegah perbuatan keji dan maksiat berperingkat-peringkat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pelan-pelan. Jangan tinggal solat. Takut kalau mati dalam keadaan tak solat. Betul. Mati pula dalam keadaan maksiat. Allah. Kena takutlah. Alhamdulillah. Lepas tu, family Ustaz bila tengok tu dia tenang. Bila Ustaz sedar dia koma, Ustaz ni tak tahulah Allah Ta'ala bagi suka senyum. Jadi bila orang tengok senyum tu orang tenang lah. Okay. Walaupun sangat sakit. Masa tu Ustaz Yelah perut dia Yelah, bedah. Jahit belum baik lagi. Nak buang air besar. Terberak, terkencing atas katil. Pakai pampers. Mulut ulcer, tak boleh makan. Allahu akbar. Nak minum air, tak boleh. Pedih sangat. Orang yang biasa sejam, 2 jam ada di 2-3 buah negeri. Ya Ustaz sebelum tu aktif Ustaz. Sangat aktif. Sangat. Masya Ustaz Allah. bawa motor. Yelah bawa motor besar. Ke mana-mana pun Ustaz bawa Ya. motor. Tiba-tiba 4 hari hanya terlantar atas katil. Allah. Doktor terpaksa ikat tangan. Sebab dia takut Ustaz cabut wayar. Lah koma kita tak sedar apa. Tiba-tiba terbaring atas katil. Isterilah yang uruskan. Berak kencing gitu. Allah Akbar. Lepas tu Ustaz kena belajar jalan. Tak boleh berjalan tu. Apa Ustaz bangun tu? Sebab dia punya perut kita ni, dada kita ni, dia memang tengah-tengah badan. Nak belajar jalan pun susah. Tapi Ustaz belajar pelan-pelan. Sampailah 10 hari kat hospital, keluar. Lepas tu doktor cadangkan kemoterapi. Doktor cuma beritahu buat persediaan. Dia cakap dalam bahasa Inggeris, prepare for the worst. Sebab based in the experience, mungkin 6 hingga setahun saja you can survive. So standby untuk yang terburuk. Kita bersedia untuk yang terburuk lah. Itu bahasa dia. Sebab mungkin saya hanya boleh hidup 6 hingga setahun saja. Masa tu 2017. 2017. Saya sebut lagi sekali Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bagi sedikit masa lagi untuk aku memperbaiki diri. Ustaz, macam mana Ustaz, kalau boleh saya ingat, macam mana masa tu Ustaz dia boleh keluar perkataan tu macam Alhamdulillah, tenang. Saya tak tahu kalau macam saya lah, kalau macam orang lain lah, mungkin masa tu benda pertama Ustaz dia kira rasa macam menangis macam Allah apa benda lah ni kan. Dan ramai orang macam tu Ustaz. Ramai orang macam tu dia akan rasa Allah apa dosa aku apa benda. Macam mana benda tu boleh? Tak tahulah Ustaz. Tapi mungkin didikan mak arwah mak ni dia apa-apa pun Alhamdulillah. Arwah mak ajar Ustaz sebut Alhamdulillah selalu. Makan nasi dengan telur goreng, telur ayam kampung kan. Alhamdulillah. Jadi mungkin tu daripada didikan arwah mak. Susah macam mana pun Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni satu perkataan yang arwah mak ajar. Itulah Ustaz memang dah terlekat daripada kecil. Mana bersyukur je apa yang ada Ustaz. Jangan komplain. Allah tak suka orang kaki komplain. Kita pun tak suka pekerja kita atau pelanggan kita yang kaki komplain. Betul. Allah pun tak suka orang kaki komplain. Terima je lah. Terima. Apa yang Allah bagi tu terima je lah. Macam tu. Lepas tu Ustaz, selain tu Ustaz selalu sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam semua perkara, dalam semua hal, Alhamdulillah. Banyaklah hadis-hadis tentang kehebatan sebutan Alhamdulillah ni.
Itu dia. Ustaz, adakah Ustaz itu adalah waktu yang paling rendah, titik paling rendah bagi Ustaz, ataupun sebelum tu ada juga something Ustaz? Banyak. Tapi itu antara yang paling terendah lah. Masa jantung Ustaz nak meletup, sebab dah dekat nak 200 lebih. Sebelum tu? Dah 100. Sebab kita tak tahu benda tu kanser. Jadi dikejarkan ke IJN. Saya sebut Alhamdulillah ya. InsyaAllah. Betul terpaksa bagi morfin. Lepas tu matikan jantung Ustaz sejam. Beberapa minit. Kemudian dihidupkan kembali. Itu sebelum? Sebelum. Tapi doktor tanya. Doktor tak tahu benda tu kanser sebenarnya. Kanser, sel-sel kanser meradang. Jadi dia ingat jantung. Boleh Ustaz bengkak. Badan jadi kurus kering. Itulah jadi tak ada apalah kalau Ustaz nak share. Tak ada satu kisah pun yang hebat tentang diri Ustaz. Cuma itulah kisah kanser ni lah. Alhamdulillah je lah. Hidup lagi hari ni. Ustaz ada satu pesan. Tapi in English lah. Even you are the richest man in this world, you cannot pay to Allah to stay in this world one more day. When your time come. Walaupun kita manusia paling kaya dalam dunia, kita tak akan mampu untuk bayar pada Allah untuk hidup satu saat lagi bila ajal kita tiba. So, kenapa kena stres? Mengeluh sakit. Tukar sakit tu kepada syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat pahala. Besar pahala Alhamdulillah. Terutamanya pada 10 awal Zulhijjah. Alhamdulillah ni kita puji Allah. Allah suka. Allahu Akbar. Itulah. Yang lain tu Ustaz lalui macam biasa, kemoterapi. Hari pertama Ustaz kemo, doktor dah tengok lain macam sebab jari patah. Kemo tu. Hari kedua tukar tangan pula semua. Hari keempat Ustaz lari di hospital. Ustaz pergi ceramah. Sempat lagi masa tu Pergi ceramah sebab dah janji. Ustaz kalau janji pergi. So masa tu Ustaz memang aktif. Masya Allah tabarakallah. Sangat aktif. Sangat aktif masa tu. Jadi Alhamdulillah pergi ceramah dekat Masjid Lapangan Terbang TUDM Sungai Besi. Ingat lagi, habis ceramah balik kena marah dengan doktor. Tapi lalu kemoterapi hari pertama Ustaz lalu depan orang, wartawan datang. Ustaz senyum je. Sakit memang sakit. Bila isteri Ustaz balik daripada wad, daripada jam 12 hingga pukul 5 pagi, muntah je. Allahu Akbar. Muntah tak berhenti-henti. Kalau muntah sekejap-sekejap tu pun kita rasa sakit. Bayangkan lawyernya kemoterapi, sakitnya kemoterapi. Kita kena kuat lah. Muntah dalam tandas tu sampai tak ada apa keluar. Angin tak keluar. Masa lalu kemoterapi nak makan pun tak ada selera. Benda yang paling sedap masuk dalam mulut kita paling pahit. Hatta air putih tu pahit sepahit-pahitnya. Ustaz cuba buat apa? Ustaz sebut Alhamdulillah. Kasih Allah. Baru Ustaz faham lidah kita, air liur kita ni ada guna. Air liur yang menyebabkan kita ada rasa. Kemoterapi air liur pun kering. Tak ada air liur. Punya panasnya kemoterapi. Ya Allah. Hidup lagi. Alhamdulillah. Banyaklah. Tapi Ustaz ajar family Ustaz. Senang tiasa. Alhamdulillah. Stop complain. Berhenti komplain pada Allah Ta'ala. Komplain ni dia menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Itu pada Ustaz. Selalu orang cakap, kenapa aku ya Allah? Itu komplain lah. Betul. Tapi Ustaz ubah, kenapa tidak aku?
kasih ya Allah pilih aku untuk lalui ujian ni. Macam itulah. Maksudnya kita rasa macam satu istimewa yang Allah bagi kepada kita, Ustaz. Betul. Berbanding daripada orang lain. Betul. Why me? Why not me? Terima kasih ya Allah. So benda ni Ustaz rasa sebab hubungan kita dengan Allah. Macam apa yang Ustaz lah buat ni, betul-betul Ustaz terkejut dengan 1 juta istighfar, selawat. InsyaAllah. Ya Allah, benda tu memang luar biasa. Jadi Ustaz pun tumpang berkat dengan orang yang banyak istighfar, banyak selawat. Ustaz, kalau Ustaz, macam mana Ustaz ada tak amalan-amalan yang Ustaz mungkin boleh kongsikan dekat kami lah semua ni Ustaz? Sampai tahap hari ni lah, lepas tu Ustaz mesti lepas tu macam nak survive balik Ustaz kan. Nak survive balik benda tu. Berapa lama Ustaz? 2017 sampailah hari ni. Saya rasa mungkin hari ni pun masih lagi ada kesihatan terganggu dan sebagainya. Mungkin first kalau daripada aspek mungkin dia ada 2 lah. Bagi saya mungkin daripada aspek pemakanan, mungkin tu daripada aspek fizikal. Rohani Ustaz, macam mana Ustaz buat benda tu Ustaz? Dia sebab ramai ni sebab depan saya ni, kita ni Ustaz, ramai ni orang yang macam ni. Ustaz ringkaskan je bagi formula. Dalam badan kita ni ada 3 elemen. Ni Ustaz beritahu lah. Mind, body and soul. Betul. Mind ni akal lah. Hari ni ramai orang sakit mental. Betul. Bila orang kena kanser, ramai yang down. Kena kemurungan, kena anxiety, kena panic attack. Wallahi, kemurungan, anxiety, panic attack tidak akan menyembuhkan penyakitmu. Tidak akan menyembuhkan kanser. Malah menyebabkan berat mencengkam dada. Tapi bila kita bersyukur sebab masih ada masa, walaupun sakit tapi masih ada masa untuk teruskan kehidupan ini, untuk mohon ampun daripada Allah Ta'ala, ampun daripada mak dan ayah, ampun daripada isteri dan anak-anak. Allah suruh kita minta ampun. Sebab tu Allah bagi kita sakit. Dan seterusnya, Masya Allah, Tabarakallah, Allah bagi masa untuk kita beribadah. Betul. Buat je apa-apa yang patut. So Ustaz bagi formula 5S, 2Z. S pertama, senantiasa syukur. Syukur. Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong. Ustaz sihat tau. Semakin sihat. Walaupun sakit tu, tapi semakin sihat lah. Alhamdulillah. Taklah sesakit. Ustaz lalui benda ni 7 tahun, 8 tahun. Ustaz disahkan bebas kanser 1 hari bulan 2 gitu. Baru-baru ni. Jadi lalui kanser. Sekarang ni Ustaz lalui kesan kemoterapi. Kesan kemoterapi ni lupa. Kadang-kadang baca ayat ni berhenti lupa. Ayat pendek-pendek je lupa. Kadang-kadang lupa banyak lah. Kalau lupa sebab tua tu lain. Kanser ni, kemoterapi ni dia menyebabkan terlalu banyak benda yang kita lupa sangat. Banyaklah lupa. Kadang-kadang tajwid silap. Sebab kita lupa. Dia tak reti lah. Banyaklah kadang-kadang orang tegur Ustaz cakap tu tajwid dia silap. Terima kasih. Saya tak marah pun cakap terima kasih. Sebab kita tahu kita lupa kan. Kita tak sempurna kan. Nak pula lalui kanser, kemoterapi ni, ya Allah, lupa. Kadang orang cerita kat saya macam-macam. Saya jumpa Ustaz kat sini. Saya minta maaf. Kesan kemoterapi saya lupa. Kalau orang nak percaya, tak nak percaya, tak apalah. Kadang-kadang orang cakap kita sombong kan. Tapi saya betul-betul lupa. Itu dia. Dan Masya Allah, S yang kedua selepas syukur, dia panggil sangka baik. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna abdul zanni abdi. Allah ikut sangkaan hambanya. Sangka yang baik-baik. Apalah yang Allah nak bagi kat aku ni. Ustaz sangka yang tu. Mesti ada sesuatu yang besar Allah nak bagi kat aku ni. Ini teknik. Mesti ada sesuatu yang sangat besar Allah nak bagi ni.
mungkin syurga, mungkin jadi kaya, Amin. mungkin banyak harta. Alhamdulillah, Ustaz lalui benda ni. Anak Ustaz dah 2 orang kahwin. Ustaz dapat tengok Syafiqah kahwin. Ustaz dapat tengok lagi anak Ustaz Ain kahwin. Allahu Akbar. Anak Ustaz dapat masuk da'i, jadi pendakwah, jadi lawyer. Anak Ustaz dapat pergi belajar di Jerman, dapat menantu baik-baik. Alhamdulillah. Sangka baik-baik. Allah ikut sangkaan hamba-Nya. Alhamdulillah. Oh, ya Allah. Allahu Akbar. Betul sangka. Hidup kita ni kena berfikir Baik. pada Allah Ta'ala. Sangka baik pada manusia tu utama, tapi sangka baik pada Allah itu sangat mulia. So bila orang bersangka baik, dia berdamai dengan takdir. Dia damai takdir. Yang ketiga, Masya Allah, Tabarakallah, ada kopi. Ustaz sangka baik orang tengah buat kopi tadi, sampai kopi. Alhamdulillah. Ini kopi apa Ustaz lah? Ini kopi apa? Latte? Latte. Alhamdulillah. Okay. Okey. Seterusnya selepas sangka baik adalah solat Ustaz. Ustaz qada solat Ustaz. Masa Ustaz dapat tahu doktor kata lebih kurang setahun, Ustaz qada solat. Subuh qada subuh, zuhur qada zuhur, asar qada asar, maghrib qada maghrib, isyak qada isyak. Ustaz, ada orang cakap tak payah qada. Tu terpulang lah. Ustaz dah nak mati. Ustaz tak tahu bila. Dan perkara pertama yang akan disoal di akhirat nanti tentang solat. Ustaz tak peduli apa orang cakap. Yang penting Ustaz qada. Ini urusan masa yang ada tu kita gunakan untuk qada solat Ustaz. Qada solat. Ustaz buat selama setahun. Seingat Ustaz lah, Ustaz tak pernah tinggal solat. Daripada umur 9 tahun. Dididikkan mak Ustaz. Tak pernah. Tapi Ustaz banyak kali masuk hospital, aksiden, kebalangan, macam-macam penyakit. Jadi Ustaz qada lah, takut. Biarlah. Takut yang tak diterima tu kan. Mana kita ambil peluang tu Ustaz kan. Peluang lah. Di samping tu banyakkan solat sunat. Ni yang tonton ni jangan lupa kejap lagi solat duha. Masya-Allah. Ni 10 Zulhijjah awal ni lama sikit 2 tersejadah. Malam kan bangun tahajud. Paling malas solat witir. Buatlah. Buat. Tak payah update kat Facebook. Tak payah bagi tahu. Tak payah bagi tahu. Sebab hari ni kadang-kadang nak kena bagi tahu orang Ustaz. Sebab dia jadi dah. Seterusnya selepas solat, sedekah. Ustaz sedekah. Ada satu cerita. Masa tu Masjid Hairiah Seri Gombak nak buat aircon. Okay. Ustaz ni memang kalau masjid aircon tu kurang Ustaz bagi. Ustaz cari tempat yang kurang aircon. Tak boleh Ustaz. Kalau aircon yang terlalu sejuk, Ustaz panic attack. Dia rasa macam dekat operation theater. Jadi macam OT kan. Dia takut lah. Dia jadi macam tu. Jadi susah lah nak dapat khusyuk tu. Kalau panas sikit, dia susah juga. Dia cancer ni susah. Panas tak boleh. Sejuk sangat tak boleh. Tu dia. Jadi terutamanya pagi Ustaz takut. Jadi apa berlaku? Ustaz tak ada duit. Ustaz korek duit shilling. Besok pagi tu tengok tabung wakaf aircon. Ustaz sedekah semua duit shilling tu. Tak silap Ustaz 70 sen lah. Masa tu Ustaz sedekah, Ustaz wakafkan untuk arwah mak. Ustaz ni macam ada masalah sikit lah. Mungkin betul, mungkin tidak. Ustaz selalu cakap, mak, ni je duit yang abang ada untuk wakaf untuk mak. Mudah-mudahan mak tenang kat sana. Abang sayang mak, abang rindu kat mak. Itulah. Saya buat macam tu, apa berlaku? Masya Allah. Lepas habis solat subuh, dapat panggilan telefon. Masa tu ceramah Ustaz, ramai orang cancel, orang batalkan. Sebab ada sampai Ustaz motivator.
Ramai juga orang cakap, Ustaz, tak payahlah. Kami terpaksa pentingkan program kami daripada kesihatan Ustaz. Terima kasihlah bagi mereka yang cancel ceramah Ustaz masa tu. Dia tak tahu kita punya antara sumber pendapatan. Masa tu Motivator. Itulah training kita dia orang batalkan. Lepas Ustaz habis solat subuh, lepas sedekah tu, Allah tunjuk kekuasaan Allah. Aku wujud Hanafi. Allah maha wujud. Allah dengar dan Allah maha benar. Dapat panggilan telefon. Awal juga 7.30 macam tu. Offer satu job. Satu syarikat besar. Yang big company. Yang Ustaz pernah hantar proposal. Dapat Alhamdulillah. Dapat job untuk setahun. Buat training and motivation. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kekuatan sedekah sikit je kita bagi masa tu. 70 sen. 70 sen je. Banyak. Ya Allah. Ustaz, dah tak ada benda yang Allah cakap tu tak benar. Semuanya Allah buktikan pada Ustaz. Alhamdulillah. Ini mungkin cubalah sedekah tanpa konten kan. Buat tu tanpa konten kan. Konten kan ni tak semestinya di media sosial. Betul. Tapi mengharapkan makhluk pun kita tak boleh. Kita betul-betul lillahi ta'ala. Tak apalah ya Allah, dapat. Kalau kau nak, kadang ada orang, Ustaz saya dah banyak sedekah. Tak dapat balasan pun. Tak dapat apa-apa pun kan. Makin miskin lagi adalah. Orang yang terima sedekah tu lagi kaya daripada saya. InsyaAllah. Sebab tu jangan tolong orang susah. Jangan sedekah pada orang susah. Sebab dia susah. Tapi sebab nak gembirakan Allah. Kalau kita tolong orang susah sebab dia susah, satu hari nanti iman kita diuji. Bila dia lebih kaya dari kita nanti. Okey, betul. Dulu masa dia susah, aku yang bantu. Masa Ustaz lah belajar dulu. Sekarang Ustaz lah dah kaya, dia lupakan aku. Tak apalah. So dia teringat. So kita takut pahala tu jadi macam daun-daun berterbangan. Allahu Akbar. Dan macam itulah, takut Ustaz, takut. Macam takut Ustaz. Dan kita dah selawat, kita dah zikir-zikir. Tiba-tiba Allah. Kita bukan banyak sangat ibadah kita buat kan. Daun berterbangan. Pergi dah. Seterusnya adalah seimbang. Seimbang Ustaz. Tidur kena jaga juga. Seimbang. Makan kena jaga juga. Fizikal kita Ustaz. Seimbang ni maksudnya pada Ustaz, seimbang ni dunia akhirat. Seimbang ni ekonomi, sosial, politik, keluarga, kerja, semua kena seimbang. So macam mana nak seimbang? Jawapan dia sunnah. Ke sunnah dia akan seimbang. Sebab sunnah lah yang menyeimbangkan dunia dan akhirat. Betul. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan, 2 Z. Betul. Pertama ziarah, kedua zikir. Ziarah orang sakit dapat doa daripada 70,000 para malaikat. Allahu Akbar. Daripada pagi hingga petang, petang hingga pagi. Kalau kita ziarah orang sakit Ustaz Ziarah orang je. Ziarah orang je. Tu nak pula orang tu sakit. Masya-Allah. Dia pergi jumpa Ustaz tolong jampikan air ni. Ustaz tu pun jampi. Tiba-tiba minum, sembuh penyakit kanser. Sihat pula dia. Sembuh. Tak mustahil Ustaz. Ramai kes macam tu. Pergi Kaabah, doa depan Kaabah. Izin ya Allah, sembuh penyakit orang tu. Tak mustahil Ustaz. Jumpa Ustaz jampi 5 minit, tiup air, lepas tu minum. Minum baik penyakit orang tu. Betul Ustaz. Ada benda berlaku. Bayang. Itu Ustaz. Kita manusia. Tak lari daripada silap dan dosa. Betul. Ini 70,000 para malaikat yang mendoakan daripada pagi hingga petang. Petang hingga pagi. Malaikat tak ada dosa Ustaz. Mustahil doa malaikat tertolak. Betul. Ustaz macam saya ni bukan Ustaz macam Ustaz yang lain. Macam Ustaz. Tak ada. Ustaz-Ustaz yang arif. Ustaz adalah pendakwah
yang paling bodoh, yang paling naif. Allahu akbar. Jadi apa saja yang Allah cakap, Nabi cakap, Ustaz percaya terus. Ustaz tak ada ragu-ragu. Ustaz, mustahil Nabi berbohong. Mustahil Al-Quran berdusta. Dengar je, Ustaz buat. Ziarah orang sakit. Selalu tu jadi amalan. Dekat 4,000 orang pesakit kanser yang Ustaz dah ziarah. Ziarah Ustaz Alhamdulillah, bagi semangat. Boleh kata rata-rata yang kita ziarah tu, boleh kata dalam hanya 20% je hidup lagi. Allah. Yang lain semua dah meninggal. Dan terakhir zikir. Zikir, Ustaz cuba amalkan satu hari 1,000 kali istighfar, Allah. 1,000 kali selawat. Itu je lah Ustaz buat. Lepas tu banyakkan sujud syukur. Dapat solat zuhur, sujud syukur. Dapat solat asar, sujud syukur. Kasih Allah 4 solat. Ini perangai Ustaz lah. Kalau itu je lah yang Ustaz boleh share. Dia, Allah. tapi betul Ustaz, bila saya nampak lah macam Ustaz, style Ustaz, dia hampir sama Ustaz kepada macam orang yang sentiasa, bila diuji oleh Allah ni kan, bila kita ni rasa macam, benda ni bukan satu ujian yang macam menyebabkan kita ni sepatutnya makin down Ustaz kan, bukan sepatutnya menjadikan kita ni makin jauh daripada Allah, tapi sebenarnya setiap ujian tu menyebabkan kita makin dekat, makin kita menghargai sesuatu yang ada di sekeliling kita Ustaz. Macam saya juga lah Ustaz kan, kadang-kadang dulu bila kita, saya pun ada masalah, ada down, waktu down juga Ustaz. Masa saya diuji oleh Allah lah kan, masa saya tak ada kerja dan sebagainya, sebelum tu saya ada jawatan yang besar. Tapi bila diuji itu, rupa-rupanya Allah panggil kita, Engkau datang dekat aku sekarang, sebelum ni mungkin kita ada buat silap, kita ada lalai dengan Allah, dengan kemewahan yang ada. Jadi benda tu macam lagi baik. Bermakna kita berjalan semula selepas ujian Allah itu perjalanan yang lagi menyeronokkan Ustaz. Dia handphone, kalau dia hang, Okay. restart. Allah restart balik hidup kita. Allah restart balik hidup kita, Cik Ustaz lah. Sebab ada orang Ustaz, dia anggap macam lepas kanser tu macam habis hidup dia, tak ada apa dah. Maknanya dah mati dah ni. Maknanya aku dah pengakhiran dah ni. Sedangkan sebenarnya Allah sedang restart balik ni. Maknanya perjalanan baru untuk kau. Betul lah Ustaz. Kan? Restart. Satu perjalanan baru, maksudnya ini satu kehidupan yang bersih untuk engkau, yang lebih daripada yang lain sebelum ni. Sedap Ustaz punya ayat. Indah sungguh Ustaz. Bersih. Betul Ustaz kan? Kadang-kadang orang nampak kita bersih. Tapi hati kita tak bersih. Itu pasal Ustaz daripada dulu mak cakap, jangan cakap pandai sangat. Tapi cakap daripada hati. Sebab ramai orang yang cakap pandai sangat, dia ikut nafsu. Tapi cakap daripada hati, insyaAllah dia sampai ke hati orang yang dengar. Itulah amalan Ustaz. Ustaz ni tak tahulah, anak yang paling banyak dimarah oleh arwah mak, tapi Ustaz tak pernah rasa dia marah. Ustaz rasa dia nasihat. Tapi cara orang tua-tua dulu dia macam marah lah kan. Dia fikir betul juga mak cakap. Macam sekarang ni, tadi pagi tadi Ustaz sembang dengan seorang, Ustaz, dia cakap apa tau, macam cerita, betul lah mak kita cakap kerja kerajaan. Tengok orang kerja kerajaan senang ni. Ustaz pernah hilang kerja. Kita pun kerja kerajaan ni, betul lah orang kerja kerajaan senang. Ujung bulan gaji. Tapi zaman tu orang kerja kerajaan susah. Gaji kerajaan kecil, gaji swasta tinggi. Tiba-tiba sekarang bila Ustaz pergi masa PKP, masa apa, kawan-kawan Ustaz susah. Betul lah arwah mak Ustaz cakap. Betul lah. Kan, maknanya senang, bukan kaya. Betul. Senang, betul mak Ustaz cakap. Wallahualam. Dengarlah cakap mak. Mak itu ni kadang-kadang dia kasar. Kadang-kadang dia tak tahu Ustaz, macam mak saya lah kan. Saya tengah bisnes. Dia cakap lah kan, kau patutnya buat ni elok. Padahal dia tak tahu benda tu apa yang kita buat. Tapi dia, bila dia cakap tu mesti ada something Ustaz kan. Betul. Macam contoh lah, macam saya kalau ada satu projek lah, nak pergi presentation kan. Saya selalu call mak saya. Saya kata, mak tolong doakan. Okay, mak doakan. Itu walaupun dia tak tahu apa benda yang kita buat. Walaupun dia tak tahu benda tu besar ataupun tidak. Tapi cukup dia kata, mak doakan. Itu pun dah, Allahu Akbar. Luar biasa Ustaz. Mak. Doa seorang ibu pada Ustaz lebih daripada 1,000 wali.
Allahu akbar. Betul. Pada Ustaz. Betul. Orang itu sibuk cari wali. Padahal ibu kita ni, dia mungkin dia tak solat, tapi dia doakan kita, ya Allah, jadikan anak-anak aku orang yang jaga solat. Kita tak tahu. Kita tak tahu doa mak ni lain. Dia tak semestinya doa ni kena angkat tangan. Itu adab. Tapi kadang-kadang doa ayah, doa ibu ni, tengah makan dia tengok kita pun, ya Allah, dia doa. Betul. Tengah dia tidur pun, kadang-kadang sebelum tidur dia doa. Wallahualam. Allahu akbar. Ustaz, kalau hari ni Ustaz, kalau macam hari ni aktiviti Ustaz macam mana? Lepas Ustaz Ustaz dah bebas kanser, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah Ustaz. Tahniah. Kita gembira dengar benda tu sebenarnya Ustaz. Salah seorang daripada guru kami, salah seorang daripada orang yang memberikan banyak manfaat kepada kami Ustaz. Allah bebaskan daripada sakit tu. Dan kita doakan semua Ustaz kan, semua orang dekat sini. Mungkin ada something doa ke yang Ustaz amalkan ke, ataupun macam mana Ustaz minta dengan Allah supaya macam dia kadang-kadang ada orang dia ada satu doa khusus. Kadang-kadang ada doa tu Ustaz, dia memang daripada jiwa di sini, dia bercakap dengan Allah macam tu Ustaz. Ustaz punya macam mana Ustaz? Itulah Ustaz tak macam Ustaz lain. Ustaz lain Ustaz yang arif. Ustaz hanya sekadar pendakwah yang paling bodoh, yang paling dhaif. Ustaz tak pandai susun doa sangat. Cuma Ustaz selalu berdoa. Macam ni ada orang dia membaca doa. Betul? Dia sekadar membaca saja. Tapi dia tidak berdoa. Orang yang berdoa ni dia macam Ustaz in English the easiest way to communicate with Allah is doa. Allahu akbar. Cara nak senang bercakap dengan Allah ni doa. Doa, ya Allah, tolonglah ya Allah. Hari ni rasa sakit tengkuk, kuat balik. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Pada Ustaz lah. Ya Allah, sakit ya Allah, tolong ya Allah. Nak pergi solat subuh. Pernah sekali Ustaz bikers. Sebab tu Ustaz sangat malu bila Ustaz lah, kawan-kawan Ustaz panggil guru kita. Jangan ikut Ustaz. Ikut Allah. Ustaz ni orang yang sangat tak elok lah. Tapi Ustaz kata ikut Allah, ikut Rasulullah, insya-Allah selamat. Ustaz jenis orang yang suka naik motor. Dan atas motor tu Ustaz rasa dekat dengan Allah. Ya Allah, pernah sekali bawa motor tengah kelajuan 200 lebih. 200 lebih. Motor tayar motor Ustaz pecah. La ilaha illallah. Masa 200 tu? Dekat masa tu Ustaz pergi makan, raikan hari jadi kawan Ustaz. Nama dia Haji Saleh Hotdog. Orang tablik tahulah. Di antara orang yang mula-mula bawa tablik masuk Malaysia tahun puluhan, 50, 60-an je tu lah. Dia bawa masuk. Lepas tu dia ni sambut hari jadi dia yang ke-80 tahun masa tu. So Ustaz bawa motor laju, tengah-tengah panas, tayar depan Ustaz meletup. Tayar depan, bukan tayar belakang. Tayar depan dalam keadaan kelajuan 210 tak silap Ustaz masa tu. Tepi sebelah sini trailer. Kalau Ustaz ke kiri, confirm. takut trailer tu masuk bawah trailer. Ke kanan takut jatuh. Jadi Ustaz kata, ya Allah, bukan hari ni kan, tolong ya Allah, tak adalah mati macam ni. Biarlah mati dalam masjid, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan dakwah, mati dalam keadaan ceramah. Masa tengah nak accident tu Ustaz? Itu doa sebenarnya. Allahu akbar. Allah selamatkan lagi. Selamat. Masa Ustaz ke ICU lalui kemoterapi, Ustaz, doktor tak tahu apa sebab ni. Di ICU, badan menggigil. Ustaz sebut, sejuk ya Allah, sejuknya ya Allah, sejuknya ya Allah. Sejuk. Padahal aircon dah tutup, apa semua dah tutup. Tapi Ustaz, sejuknya ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolong tu doa. So ada orang panggil mak pada Ustaz, tambah nilai ataupun upgrade, panggil Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Itulah Ustaz. Jangan sebut sakit. Tolong ya Allah, sakit ya Allah, boleh.
Tapi Allah dulu kemudian sakit. Wallahualam. Allahu akbar. Ustaz, ada tak Ustaz ni? Contohlah Ustaz masa Ustaz sakit kan, Ustaz jantung, and then kadang-kadang Ustaz lemah badan kan. Ada tak macam tiba-tiba ni, kebanyakan orang macam ni tu Ustaz. Ini kena santau dah ni. Ni kena sihir dah ni. Ada tak benda tu terlintas dan macam mana Ustaz benda tu? Sebab dia selalunya kan macam bila orang sakit, dia benda-benda kadang-kadang dia orang ni suka, iyalah benda tu tak mustahil dan benda tu memang ada Ustaz. Tapi macam kalau macam saya more kepada medical dulu, pergi check dulu badan, tengok okey ke tidak. Tak semua orang tu dia tak, ini mesti kena ni. Ada orang dengki dengan kau ni, ada orang tak puas hati dengan kau ni Ustaz. Ada ke macam Ustaz? Ramai cakap. Ya Ustaz Masa tu zaman saya kemuncak di rancangan Tanyalah Ustaz. Ya, masa tu memang Ustaz memang terkenal, semua orang kenal Ustaz masa tu. Dia Tanyalah Ustaz. Saya kemuncak. Lepas tu saya pula banyak ceramah. Orang ramai cakap, Ustaz ni kena ain, Ustaz ni kena sihir, Ustaz ni ada orang dengki. Apa yang Ustaz cakap senang je. Ustaz, sorry, minta maaf lah, Ustaz cakap, Ustaz tak, Ustaz angguk je, Ustaz ni jenis apa-apa angguk. Okey, baik. Tapi Ustaz, first thing Ustaz buat adalah jumpa doktor. So, masa tu kawan Ustaz nama dia Indra Putra. Dia ni masa Ustaz sakit dia selalu ada. Okey. Dia ikut. Walaupun Ustaz selalu nasihat, kita orang bikers kasar sikit dengan dia. Ustaz kasar sikit dengan dia. Tapi dia baik lah, dia ikut apa semua. Kata, mana lu nak pergi, gua bawa. Okay. Tak apa. Jumpa doktor dulu. Lepas jumpa doktor, dulu ni agaknya ada something ni. Tak. Jumpa doktor, doktor scan, doktor pun pelik. 3 kali scan, 2 kali x-ray, 2 kali ultrasound. Baru doktor. Lepas tu dah check betul-betul. Doktor pun bikers. Doktor Amin ni dia pun ada motor besar. Dia yang operation. Alhamdulillah. Dia yang usaha habis-habisan, doa habis-habisan supaya usus saya tu dapat dijahit. Okey. Kalau tidak sampai hari ni saya pakai stoma bag. Okey. Dia kata susah nak buat. Tapi dia kata Allah mudahkan. Allahu akbar. Allah mudahkan jantung. Sebab terlalu panjang. Kalau 1 cm, 2 cm, 10 cm, 1 jengkal pun orang pakai stoma bag. Tapi dah tak boleh buat apa-apa. Dia kata dia doa. Dia doa berkat doa orang ramai kat dia. Boleh cantum. 2 tahun Ustaz tak boleh gerak sangat. Okey. Tak boleh bawa motor ke, tak boleh angkat benda berat ke, tak boleh apa. Tapi lepas 10 hari Ustaz bawa motor balik. Allah Akbar. Tak boleh. Sebab dia dah biasa. So Ustaz bukan tak percaya, Ustaz percaya. Cuma Ustaz kata apa-apa jumpa doktor dulu. Sebab doktor ada peralatan, ada ilmu yang kita boleh panggil clinical. Kita panggil clinical, lepas tu baru kita buat. Dan the best medicine is not from kemoterapi, radioterapi ataupun perubatan apa-apa, tak ada. The best medicine is combination. Gabungan. Okey. Gabungan mind, body and soul. Mind, kita kena sangka baik. Body, kita kena jaga pemakanan, jumpa doktor, rawatan fizikal. Kemoterapi, radioterapi. Soul, hati, zikirullah. Okey, betul. Mungkin ada ru'yah. Betul. Mungkin ada zikir-zikir yang perlu kita amalkan. Wallahualam. So don't trust sihir sangat. Sebab bila kita trust sangat sihir, aku ni kena sihir. So mind kita dah diganggu. Physical kita akan terjejas. Hati kita akan susah. Betul. So jangan fikir-fikir yang bukan-bukan lah. Wallahualam. Sebab kadang-kadang benda tu Ustaz juga menyebabkan kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Betul tak? Kita kan kata orang ni kan adik-beradik lah. Sebenarnya benda tu tak ada apa pun Ustaz. Sebenarnya ramai sangat yang tabur fitnah macam tu. Dan sangka-sangka yang buruk-buruk. Betul. Kan Ustaz cakap tadi sangka baik. Jangan sangka buruk. Sangka buruk pada orang. Kadang-kadang Ustaz stres campur orang yang suka judge orang. Betul. Jadi sebab Ustaz selalu dijudge. Daripada dulu sampai hari ni Ustaz selalu dijudge. Ustaz,
pakai baju macam ni kan. Oh, orang alim. Oh, baik ni ustaz ni, baik ni, cakap pun baik-baik. Tak, ni jubah. Itulah ustaz dia pantun, rubah bukan sebarang rubah, rubah jelmaan seekor jin. Jubah bukan sebarang jubah, dalam jubah ada seluar jin. Ada seluar jin. Ustaz naik motor pakai seluar jin. Kena. Nombor dua, kadang-kadang kita tengok orang yang pakai seluar jin, budak-budak muda rambut panjang datang solat kat masjid. Dia pandang, habislah tabung masjid ni. Allah. Don't judge. Kadang-kadang dia datang, dia jaga solat lebih daripada kita. Solatnya lebih khusyuk daripada kita. Ingatlah, dalam syurga tu terlalu ramai pendosa yang bertaubat. Betul. Yang diterima taubat dia. Dan terlalu ramai dalam neraka tu ahli ibadat. Betul. Yang riak. Betul. Jadi jaga-jagalah benda ni. Allah. Masya-Allah. Allahu akbar, tuan-tuan dan puan. Allahu akbar. Saya tak sangka Ustaz, selalunya kalau kita dalam buat podcast ni, view kita akan turun kepada 5,000, 6,000. Dia kekal 14,000. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Hari ini sangat luar biasa. Saya bersama dengan Ustaz Hanafi, tuan-tuan guru kami, di antara orang yang sentiasa bagi semangat kepada kita, dan saya sangat yakin di hadapan kita ni ada mak, ayah, abang, kakak yang mungkin sama juga dalam ujian-ujian kehidupan, dan kita berada bersama dengan orang yang selayaknya. Saya boleh bercerita tapi ujian saya kecil lah, tuan-tuan dan puan, kecil berbanding dengan ujian-ujian orang lain. Allahu akbar, Ustaz. Dan sebelum tu, tuan-tuan dan puan, sesiapa yang nak follow Ustaz Hanafi, boleh pergi kepada TikTok Ustaz Hanafi, Ustaz Hanafi Malik Official. Ustaz Hanafi Malik Official. Boleh pergi dekat situ, kuliah-kuliah Ustaz, boleh follow, masya-Allah, tabarakallah. Dan mungkin Ustaz boleh ceritakan Ustaz, kalau yang sekarang apa aktiviti Ustaz terkini, yang mungkin ada yang nak tahu dan sebagainya, masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, Ustaz banyak di television TV Al-Hijrah. Dan masya-Allah, Ustaz akan bergerak ke Malawi melakukan ibadah korban di negara Afrika yang termiskin. Negara termiskin keempat di dunia. Di Malawi, dan negara Islam yang pertama termiskin dalam dunia. So kita akan melakukan ibadah korban di sana. Tahun lepas, India, tahun ni, dan Ustaz Alhamdulillah, Ustaz kena cancel, Ustaz dapat berkhidmat dengan Global Ehsan Relief. Satu NGO yang ambil Ustaz jadi duta dah 7 tahun 8 tahun dah. 7 tahun dah. Dan Ustaz dapat masuk ke bumi Syria setiap tahun. Ustaz tengok kemusnahan di bumi Syria. Setiap tahun tak masuk Ustaz? 4 tahun. Sekarang dalam masuk lagi? Bukan di sempadan tapi masuk dalam bumi Syria. Dan di bumi Syria ni Ustaz tengok macam-macam kemusnahan. Macam-macam musnah. Damsyik, Ustaz masuk ke Damsyik ke? Dah banyak. Idlib. Ustaz dapat masuk ke Azaz. Ustaz sampai ke dekat Kamone. Semua kem-kem pelarian yang ada kat situ Ustaz dapat masuk. Dan kita dapat bina 3 buah masjid dalam Syria. Dan kita setiap tahun bagi bantuan kemanusiaan kat sana. Alhamdulillah. Melalui pertubuhan global tadi. Tengok baby menyusu mayat ibu 3 hari. So bila kita sakit, kita tengok ada orang yang tak makan, tak minum. Dan orang yang macam kat sini panggil cerebral palsy, dilayan dengan elok. Sana terpaksa dia orang sendiri tepuk-tepuk tanah liat, lecak-lecak tu jadikan tanah liat makan. Ustaz, sedih Ustaz, sedih. Tu pasal Ustaz cakap rakyat Malaysia ni tak layak komplit. Tak layak komplit, betul tu Ustaz. Tak layak. Pada Allah bukan. Betul. Yang saluran lain tu silakan. Tapi pada Allah kita tak layak komplit. So, Ustaz melihat sendiri di Syria. Ni Ustaz akan Malawi bila Ustaz? Hari Khamis saya akan ke sana, insya-Allah. Ada ruang lagi ke kalau dia orang nak buat korban semua? Follow Ustaz. Apa dia? Hanafiah ke Hanafi? Hanafi.
Ustaz Hanafi Malik Official. Oh, okay. Ustaz tak pandai TikTok. Ustaz ada Facebook je. Facebook Ustaz. Fanpage Ustaz Hanafi. Instagram Sifu Hanafi. Sifu Hanafi. Sebab tak senonoh sedikit Instagram tu. Dan TikTok Ustaz Hanafi. Hanafi Malik Official. Ustaz Hanafi Malik Official. Itulah. Okay, Masya Allah. Tengoklah. Yang Jadi hari tu kalau- 100,000 dah Dah kena ban dah hilang lah. Terbiasa dah Ustaz. Tak apa. Dalam TikTok ni dia macam tu lah. Kejap-kejap kena ban. TikTok ni masa Ustaz. TikTok ni hati. TikTok ni masa. Bila TikTok tu habis. Betul juga Ustaz. Jangan main-main. Jangan. Sebab TikTok ni dia masa kadang-kadang dia membazirkan masa kita boleh juga. Banyak. Kalau kita buka handset, buka tengok TikTok, TikTok iyalah Ustaz. Insya-Allah. Dia masa kecil tu ada satu lagu TikTok. Tika-tika-tok. Bunyi jam di dinding rumahku. Okey. Jam masa. Alah. Okey, Masya-Allah, tabarakallah. Ustaz, kalau yang tadi nang ke Malawi tadi, dia masih lagi buka ke? Boleh jual lagi ke korban tu? Dah habis lah. Kita Habis, tutup stop dah. 31 bulan 5. Tahun lepas kita korbankan 7,000 ekor di seluruh dunia. Dan tahun ni kita 7,000 rasa ekor, Ustaz, tahun ni lebih lagi. Allahu akbar. Sebab kita ya Allah, jarang Ustaz, ya Allah, tak tahulah benda ni siapa Ustaz sehingga Allah pilih sampai ke tahap ini. Padahal kita ni masih lara, masih ahli maksiat. Kalau orang jumpa Ustaz kat orang tempat lain, orang kata tak sama. Ya, itulah Ustaz. Ya, tapi kalau ajak bersembang semua sama, tetap sama. Penampilan tu berbeza sebab bikers dia punya penampilan berbeza. Dia rock sikit. Tapi dia tak kisah Ustaz. Yang penting kita sentiasa kan. Hormati ulama, ilmuwan, sentiasa merendah diri pada fakir miskin. Jangan angkat diri. Bau hati kita jadi bersih. Betul. Bersih ni dia tak ada sangka-sangka yang bukan-bukan pada orang. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan, kita berada pada keadaan yang sangat luar biasa pada hari yang baik, pada bulan yang baik. Kita dihadiri dengan orang yang baik-baik. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, mungkin Ustaz last Ustaz, nasihat kepada saya juga, nasihat kepada semua Ustaz yang berada dalam live kita pada pagi ini. Masya-Allah, tabarakallah. Dan tuan-tuan dan puan, siapa yang nak tengok podcast ini secara ulangan, tuan-tuan boleh pergi kepada Ustaz Lah Official ataupun di Ustaz Lah Podcast. Sebab saya baru wujudkan Ustaz Lah Podcast, tapi alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Bila saya dalam TikTok ni, saya ingat lagi masa dalam TikTok dulu Ustaz, masa tu orang berjoget je dalam TikTok ni. Okay, tapi saya masuk dalam tu live. Dulu kita live tak ramai, dalam 100 orang, 200 orang. Hari ni 14,000, 15,000 di setiap pagi Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dia orang lah cadangkan. Saya kata, jomlah kita panggil artis datang. Dia kata, saya nak Ustaz Hanafi je. Dia nak Ustaz Hanafi Masyi. Saya nak cadangkan nama macam orang popular tak. Dia kata, dia nak orang yang Masya-Allah, tabarakallah, menyampaikan jiwa yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ni Ustaz, mungkin satu nasihat yang sangat luar biasa. Tak kisah Ustaz apa yang Ustaz nak nasihatkan kepada kami, tak kisah apa yang sepatutnya kami rasa dan kami syukuri, dan apa sahaja yang boleh kami amalkan daripada Ustaz Hanafi. Baik, saya rasa nasihat ni mungkin tak layak Ustaz Lah dan semua penonton TikTok ni. Cuma nasihat ni Ustaz selalu nasihatkan pada golongan yang Ustaz dakwah di lorong-lorong pelacuran, gangster-gangster, yang kawan-kawan Ustaz bikers. Ustaz dah sebut, jangan mati dulu. Jangan mati dulu. So, dia orang akan tanya, kenapa Ustaz cakap jangan mati dulu? Mati ni urusan Allah. Kita tak tahu, tak jangka-jangka. Dia nasihat kat kita pula kan. Jangan mati dulu akan menyebabkan kita ingat mati. Tak apalah orang kata Ustaz, Ustaz mana boleh cakap macam tu? Okay. Tak apa. Tapi dia akan ingat mati. Mati, dia akan cakap balik, mati ni siapa tahu. Betul. Tak esok, tak lusa. So, tujuan Ustaz cakap macam ni adalah sama-sama kita mengingati antara satu sama lain, mengingat bahawa mati tu tak tahu bila. Betul. Dan sehingga sebaik-baik peringatan itu cukuplah kematian. Betul. Dan kemudiannya
orang yang paling baik dalam dunia, orang yang paling bijak dalam dunia, orang yang sering mengingati mati dan bersediakannya. So jangan mati dulu. Allahu Akbar. Ramai orang yang hidup ni tengah mati hatinya. Ingat, ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Betul. Zikir bahasa Arab tukar pada bahasa Melayu, maknanya ingat. Ingat Allah selalu. Ingat mati, ingat Allah. Mati bukan berakhir sebuah kehidupan, tetapi bermula sebuah kehidupan yang lebih lama, Betul. lebih panjang dan mungkin lebih bahagia atau lebih terseksa. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan. Luar biasa perkongsian Ustaz Hanafi pagi ni. Masya Allah Akbar. Allahu Akbar. Ustaz selalu cakap Ustaz ni tak baik lah Ustaz ni. Okay. Tak layak lah. Tapi setiap nasihat Ustaz, setiap kalam-kalam yang keluar daripada Ustaz sangat-sangat luar biasa. Tuan-tuan, inilah dia tuan-tuan. Okay. Orang yang bercakap bukan sekadar daripada kitab, bukan sekadar daripada teori, tapi orang yang bercakap daripada hati. Ustaz, kami memerlukan orang yang bercakap daripada hati, kerana bercakap daripada hati ni lebih telus Ustaz, lebih dalam, walaupun ayatnya pendek, walaupun ayatnya bukan ayat buku, bukan ayat kitab, tapi tuan-tuan, Ustaz, dia adalah satu benda yang sampai ke dalam jiwa kita. Dan terima kasih sangat-sangat kehadiran yang sangat luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih yang Ustaz bersama. pantun sikit boleh? Boleh. Boleh Ustaz, tak ada masalah. Ini channel kita. Dia bukan TV Ustaz. Dia terpulang. Kalau habis bila-bila pun boleh, tak ada masalah. Ustaz pantun. Terima kasih Ustaz lah. Terima kasih juga yang menonton. Alhamdulillah. Ustaz ucapkan terima kasih. Pantun Ustaz berbunyi, indah sungguh si bulan purnama. Allah. Cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah, berdakwah bukan untuk ternama, berbakti bukan untuk disanjung. Kalau ada si jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup Ustaz ada buat silap dan salah, harap segala dosa Ustaz diampuni. Jadi Ustaz minta maaf lah, dari hujung rambut hingga hujung kaki. Kalau ada buat salah silap. Pucuk pauh delima batu, anak 9 di tapak tangan, biar jauh beribu batu, hilang di mata, dalam doa jangan. Kalau sampai berita tentang kematian Ustaz ke telinga tuan-tuan, tolong jangan lupa doakan Ustaz dapat berehat di alam barzah. Dan Ustaz doakan semua yang menonton ini dikumpulkan dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allah. Ustaz boleh tak sikit je Ustaz? Sikit. Last lah. Saya tak pernah minta benda ni dengan yang lain. Tapi saya minta dengan Ustaz, mungkin kita doa Ustaz. Saya nak minta doa daripada Ustaz dan kita nak aminkan. Kita ada hampir 13,000 mata yang memandang yang akan mengaminkan doa daripada Ustaz Hanafi pada pagi dan juga hari yang sangat luar biasa ini. Masya Allah, tabarakallah. Silakan Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, Amin. dosa ibu ayah kami, Amin. adik-beradik kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, ya Allah. Amin. Kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Amin. Khasnya arwah ibu ayah kami, ya Allah. Amin ya Allah. Lapangkanlah kubur ibu ayah kami, ya Allah. Jadikanlah kubur arwah ibu dan ayah kami seperti taman-taman dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ada hidup arwah ibu dan ayah kami dulu banyak melakukan dosa, ahli maksiat, mendedahkan aurat, melalaikan solat. Tolonglah ya Allah hari ini, ya Allah, Kau makbulkanlah doa kami, ya Allah. Amin. Tolong ya Allah, ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Amin. Kami rindu pada mereka, ya Allah. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Amin. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Amin. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah,
Jadikanlah saat yang paling indah dalam hidup kami, Ya Allah, apabila kami sujud padamu, Ya Allah. Dan andai kau mengambil nyawa kami ketika kami sedang sujud kepadamu, Ya Allah, itu adalah penghormatan yang mulia untuk kami yang kerap melakukan dosa. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang saleh wal musleh. Amin. Keturunan yang mendirikan salat. Amin. Keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, kami bodoh, kami tak pandai jaga anak-anak kami jauh dari agama, Ya Allah. Amin. Tolonglah kami yang lemah ini, Ya Allah. Peliharilah mereka dan kami daripada fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman. Amin. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang dan tawaduk. Amin. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki dan dendam. Bersihkanlah hati kami yang kotor ini, Ya Allah. Amin, ya Allah. Sucikanlah hati kami yang busuk ini, Ya Allah. Amin. Ya Allah, andai ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan. Tolonglah, Ya Allah, luaskan rezeki kami semua, Ya Allah. Amin. Sebagaimana kau kurniakan rezeki kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami, Ya Allah. Agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu, Ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, andai ada pagi ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ketenangan dalam jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga. Amin. Andai ada pagi ini sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua, Ya Allah. Amin. Sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Amin. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, luaskan rezeki mereka, Amin. agar mereka dapat beribadah dengan sempurna di akhir usia. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau Tuhan kami sembah dan hanya kepada Dikau kami memohon pertolongan. Berilah taufik dan hidayah kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepadamu, Ya Allah. Amin. Sujud dan memakmurkan rumah-rumahmu, Ya Allah. Amin. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, Amin. agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini, Ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, Amin. sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami yang belum Islam, Ya Allah. Amin, Agar ya mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Allah. Amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, maafkan kami. Kami tak pandai berdakwah kepada mereka. Dan kurniakan hidayah pada mereka sebagaimana Kau campakkan hidayah kepada Sayyidina Umar, Khalid bin Walid dan lain-lain. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah kerana memberikan peluang kepada kita pada pagi ini bersama dengan Ustaz Hanafi, bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, mak ayah, abang, kakak saya. Sangat luar biasa pada pagi ini. Terima kasih kepada Ustaz. Kita ada 22,400 share yang tuan-tuan telah buat. Kita ada 6.5 juta like dalam live kita pada pagi ini. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita berada nombor 3 di Malaysia dalam live kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hampir 200,000 mata yang memandang di sepanjang program kita pada pagi ini. Terima kasih ya Allah, pada bulan yang baik, pada hari yang baik, pada waktu yang baik, Allah hadirkan kepada kita orang yang baik-baik. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan. Sekali lagi, saya Ustaz mewakili tim Ustaz Lah dan juga mewakili semua sahabat-sahabat Ustaz Lah dan semua follower. Minta maaf kalau ada salah dan silap Ustaz, kalau ada kurang, dan terima kasih sangat-sangat kerana Ustaz sudi datang dalam podcast kita. Kita bukannya orang yang dikenali, tidak. Podcast ni bukannya berjuta follower, tidak Ustaz. Tapi Alhamdulillah Ustaz sudi datang. Terima kasih sangat-sangat. Allah satukan kita. Ini kali pertama saya bersama dengan Ustaz Hanafi. Moga Allah kekalkan kita seperti mana Allah menghimpunkan kita pada hari ini. Allah himpunkan kita sekali lagi di dalam syurga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak sangka
Kita pagi-pagi Ustaz hanya baca waqiah, solawat macam tu je. Setiap pagi 7.30 sampai 9.30. Tetapi Allah bawa datangkan lagi banyak orang yang baik-baik bersama dengan kita. Terima kasih. Moga Allah berkati kita dan Allah beri kebaikan kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk kita pada pagi ini. Jumpa seperti biasa esok pagi. Dan ingat, malam ini merupakan malam tarawih.